Doa afdal waktu sahur. Doa ni baik dibaca ketika akhir malam, yakni waktu sahur. Dan inilah waktu Allah mengampunkan segala dosa hamba-Nya yang memohon keampunan kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 18, ketika waktu sahur, yakni akhir-akhir malam, mereka berdoa memohon keampunan. Sebelum kita sharekan doanya, follow, like, komen Alhamdulillah dan sharekan video ni supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita yang lain akan mengamalkan doa ni ketika waktu sahur. Doanya ialah Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sesiapa yang membaca doa ini, Nabi bagi tahu dalam satu hadis riwayat Tirmizi, maka diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun sebanyak bilangan daun di pokok, walaupun sebanyak bilangan pasir di pantai, dan walaupun sebanyak bilangan hari di dunia. Masya Allah. Best kan? So, amalkan doa ni ketika waktu sahur. Fiza doakan yang tengok video ni sampai habis, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan, lalu masukkan kita ke dalam syurganya tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin.